Tadi ada kita singgah, sebenarnya plan nak singgah dekat nasi ayat, nasi kandar Ali Amir tu. Tengok tutup pula, besok buka. Sebelah tu ada nasi ayam tau, yang nak makan nasi. Satu paket ni Penang RM5. 5. Kejut. RM5. Nasi ni dah malau yang banyak. Banyak nasi. Banyak nasi tu. Oh, Ayam besar. dia datang ayam besar. Nasi tu nasi memang betul dah nasi ayam mana ni. Ini nasi ayam ni kuning-kuning. Aduh, benda. Aku rasa sih suka nasi. Wait. Satu lah nasi. Tak. Oh, sedap. Rasa sedap. Dia macam kedai kat atas kak. Dia datang dengan sup, dengan kicap cair ni, dan juga sambal dia. Nasi ayam ni tak tahu champion tak champion. Rasa dia punya sambal ni. Sambal dia okey? Okey. Kan? Nak chicken. Dia nanti yang bagi chicken makan dia. Siapa kata makan Penang mahal? Murah lah ni RM5 terkejut. RM5. Nasi Kedai Melayu ni. lama. Melayu. Siti kot, nasi lemak Siti kot. Si ayam. Banyak gila. Sedap. 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 Dia punya review nasi ayam ni bukan sebab aku lapar tau. Tak lapar sebab tadi dah makan macam-macam benda lah. Baru dah makan rasa kan. So nasi ayam dia memang sedap. Nasi sup dia rasa sup je lah kan. Tak ada lagi cakap sedap. Rasa sup je lah. Rasa dia punya sambal. Alamak, aku kalau sambal dia memang ada sos-sos ni. Failure sikit lah. Dah rasa. Weh, Sedap. sedap. Walaupun sambal dia nampak macam Cina pergi situ banyak. Cina pun ramai pergi kat sini. Nasi ada cukup lah. Sikit lagi ada. Try makan dengan lebih ni. Kecil sini. Mami nak masuk. Ya. Dengan modal RM5, rasa macam berbaloi gila makan nasi ayam ni. Tapi itulah masalahnya bila orang luar datang Penang.